Abang Boy yakin korang pernah tengok movie Taken. Serius, Abang Boy suka gila storyline dia. Apa yang seorang ayah sanggup buat untuk anak. Dan dalam kes kali ni memang betul-betul mengingatkan Abang Boy pasal movie tu. Tolaklah Pak jadi agent spy dengan lawan-lawan tu. Dalam kes ni, hampir 30 tahun seorang ayah struggle untuk membawa pelaku ke muka pengadilan. Macam-macam halangan dia tempuh, tetapi dia tak putus asa kan. Serius, kes kali ni memang menaikkan semangat Abang Boy sebagai seorang ayah. So kalau korang dah ready untuk semangat berkobar-kobar, sediakan kudap siap-siap. Tenang, chill, let's roll. Pada 18 Oktober 2009, polis di Bandar Mulhouse di France telah menerima laporan yang seorang lelaki warga emas ditemui di tepi jalan dalam keadaan tak sedarkan diri. Pemanggil itu mengatakan ada kemungkinan lelaki itu telah dipukul berdasarkan kecederaan yang dialami. Polis mula-mula tu suspek yang ada kemungkinan mangsa telah dirompak dan dibiarkan di tepi jalan. Memandangkan tempat mangsa ditemui ni pula dekat gila dengan balai polis. So tak lama pun polis nak sampai. Sampai je polis temui seorang warga emas dalam keadaan tak sedarkan diri. Keadaan dia dijumpai pun memang pelik tu. Mangsa digantung dekat pagar sebuah pondok polis yang dah lama tak digunakan. Tangan dan kakinya telah diikat dan mulutnya dililit dengan selotip. Muka dia memang kena belasah teruk guys. Tetapi mujurlah mangsa ni masih lagi bernyawa tau. Dia telah dikejarkan ke hospital. Setelah kecederaan dia dirawat, lelaki itu memperkenalkan dirinya sebagai Dieter Krombach yang berumur 74 tahun. Dia adalah seorang warga negara Germany. Dia klaim yang dia telah diculik daripada rumahnya di Scheidegg di daerah Baravia di Germany. Beberapa jam sebelum dia ditemui, dia telah dipukul sampai tak sedarkan diri oleh 3 orang lelaki bertopeng. Kalau nak ikutkan jarak di antara kedua bandar tu, boleh dikatakan dekatlah juga. Dalam 3 jam perjalanan je. Tetapi apa sebenarnya motif Dieter ni diculik? Lepas tu dibiarkan dekat tepi jalan macam tu. Menurut Dieter sendiri, tak ada harta benda ataupun duit telah dicuri. Macam ada benda yang tak kena pula. Seperti penculik ni memang nak polis jumpa mangsa dalam keadaan macam tu. So polis tanyalah dengan lebih lanjut. Tetapi Dieter ni tiba-tiba mendiamkan diri. Dia berkeras untuk pihak berkuasa menghantarnya balik ke Germany. Time ni penyiasat tu dah rasa macam ada benda yang tak kena. Selalunya mangsa akan berusaha untuk mengenal pasti suspek. Tetapi dalam kes Dieter ni macam dia nak mengelak pula. Macam ada benda yang dicuba sembunyikan. So polis mengambil masa untuk cek latar belakang Dieter pula. Apa yang polis temui memang pecah otak kan. Mampat Dieter ni memang wanted dekat negara France dalam satu kes yang berusia hampir 3 dekad. Tetapi yang lebih penting, polis dapat mengaitkan penculikan ni dengan seorang lelaki yang bernama Andrei Bambersky. Dialah mastermind yang merancang untuk kidnap Dieter. Polis telah berjaya menjejaki keberadaan Andre di sebuah hotel berdekatan. Semasa polis tu sampai, Andre hanya tersenyum je. Dia tanyakan pula kepada polis, "What took you so long? Kenapa ambil masa lama sangat?" Andre terus dibawa ke balai tanpa ada tentangan. Bersama-sama dengannya adalah wang yang berjumlah 19,000 euro yang dikatakan duit upah untuk para penculik. Dekat balai lah baru polis tahu situasi sebenar. Kenapa Dieter diculik dan dibiarkan di tepi jalan. Semuanya bermula hampir 30 tahun sebelum tu. Pada pertengahan 1970-an, Andrei Bambersky adalah seorang lelaki yang berkejaya. Dia dah ada semua benda yang diidamkan. Kejaya yang bagus, dia dah mempunyai rumah yang besar dan memiliki keluarga yang penyayang. Andrei telah berkahwin dengan cinta hatinya yang bernama Daniel, dan pasangan tu telah dikurniakan dengan sepasang cahaya mata. Anak perempuan pertamanya telah diberi nama Kalinka, dan beberapa tahun kemudian Nicholas pula telah dilahirkan. Daripada luar nampak memang macam keluarga yang betul-betul bahagia. Tetapi kalau nak bandingkan dengan zaman Andrei ni membesar, dia tak ada semua benda-benda ni tau. Sepanjang hidup dia memang struggle gila-gila. Ibu dan ayah Andre adalah pendatang daripada Poland yang terpaksa melarikan diri ke France pada masa Perang Dunia Kedua. Andre telah dipisahkan daripada ibu bapanya oleh tentera Jerman pada tahun 1939. Andre mengambil masa lebih kurang 6 tahun barulah ditemukan kembali. Itu pun selepas tamat Perang Dunia. Selepas tamat perang, dia dapat sambung pelajarannya di sekolah France. Pada masa inilah dia dapat tahu yang dia sebenarnya power buat matematik. Bukan tu je, Andre mempunyai bakat yang dipanggil photographic memory. Dia macam kalau terbaca sesuatu tu, dia akan ingat sampai bila-bila. So selepas tamat pengajian, dia telah berhijrah ke Morocco di bandar Casablanca untuk bekerja sebagai accountant. Dan di sinilah dia bertemu dengan cinta hatinya, iaitu Daniel. Bercinta, tak lama selepas tu diorang pun berkahwin. Dan selepas beberapa tahun, diorang telah dikurniakan dengan 2 orang cahaya mata. Pada lebih kurang masa inilah diorang bertemu dengan Dieter Krombach yang pada masa tu bekerja sebagai doktor di kedutaan Jerman. Si Dieter ni pula pada masa tu dalam perkahwinannya yang kedua. Dikatakan isteri pertama
utamanya meninggal dunia akibat penyakit misteri pada umurnya 24 tahun. Kehidupan Andre dan Daniel ni memang bahagia dekat Morocco. Kerja bagus, rumah besar, tetapi pada tahun 1974, pasangan ni mengambil keputusan untuk berpindah balik ke France. Tak berapa sure apa sebab dia. Dalam pada masa yang sama, si Dieter ni decide untuk menyewa sebuah apartmen di bandar yang sama dengan Andre ni pindah. Untuk apa guys? Sebenarnya Mamat Dieter ni dah ada skandal dengan Daniel. Sebulan sekali dia orang akan bermadu asrama tanpa pengetahuan Andre. Tapi benda tu tak boleh nak lama. Sepandai-pandai tenuk melompat, akhirnya kantoi juga. Tetapi yang menyakitkan hati adalah si Daniel ni langsung tak ada rasa bersalah langsung. Dia cakap, baguslah kau dah tahu. Senang tak payah nak sembunyi-sembunyi dah. Dia pun dah bersedia untuk tinggalkan Andre untuk memulakan hidup baru dengan cinta hatinya di Jerman. Bukan setakat tu je, anak-anak pun dia tak nak ambil tahu dah. Dia tinggalkan anak-anak di bawah jagaan Andre. Dipendekkan cerita, Andre dan Daniel telah bercerai. Dan pada tahun 1977, Daniel dan Dieter pula telah melangsungkan perkahwinan. Selepas bercerai, of course lah si Andre ni heartbroken. Dah lah anak-anak masih kecil lagi time tu. Terhege-hege lah si Andre ni membesarkan anak dia berseorangan. Sementara si Daniel ni tak nak ambil tahu langsung pasal diorang. Pada masa tu ekonomi di France ni tak berapa nak best sangat. Andre terpaksa bekerja lebih masa dengan gaji yang sikit. Sementara anak-anaknya dijaga oleh pengasuh. So last Andre decide untuk meminta tolong kawannya di Morocco untuk mendapatkan balik kerja lamanya. Pada tahun 1980, Andre dan anak-anaknya bercadang untuk berpindah balik ke Morocco. Dan mungkin selepas ni kehidupan diorang akan menjadi lebih stabil. Andre dah tak perlu menghabiskan masa banyak dekat office. Gaji pun ngam. Tetapi entah macam mana si Daniel ni dapat tahu. Tak tahulah sebab dendam ke, sakit hati ke, Daniel decide untuk memanfaatkan hak penjagaan penuh ke atas anak-anak. Daniel memberi alasan berpindah randah tu akan memberi kesan ke atas perkembangan anak-anak. Basically mengatakan Andre tak boleh memberikan kestabilan disebabkan terpaksa bekerja di sepanjang masa. Disebabkan ini, hak penjagaan telah diserahkan kepada Daniel. Dan kedua-dua anaknya telah dihantar untuk tinggal bersama dengan Daniel dan juga Dieter di bandar Lindau di Germany. Sekali lagi Andre patah hati. Dah lah bini tinggalkan dia. Sekarang ni ex-wife dia bawa sekali anak-anak jauh daripada dia. Fikir. Last minute Andre decide untuk tidak berpindah ke Morocco. Sebab dia fikir kalau tinggal dekat France, dekatlah sikit dia nak pergi visit anak-anak dia. Paling kurang tidak pun anak-anak dia boleh spend masa dengan dia bila cuti sekolah. Daripada awal pun anak-anak selalu mengadu yang diorang tak suka tinggal dengan mak diorang. Diorang tak selesa dengan Dieter yang garang tak tentu pasal. Walaupun anak-anak tinggal bersama si ibu, dia tak jaga sangat pun. Kalinka dengan Nicholas ni telah dihantar ke sekolah asrama penuh. Serius sama pun tak faham diorang macam ni. Dah lah kau tinggalkan Mamat tu. Dah elok dah si Andre ni jaga. Tiba-tiba kau gatal-gatal nak rebut hak penjagaan. Bila dah dapat hak penjagaan tu, kau hantar pula anak kau sekolah asrama. Kenapa bitter sangat ni? Siut lah. Baran pula abang boy. Tetapi selepas 2 tahun, Daniel sekali lagi buat U-turn. Daniel cakap dia dah tak larat nak jaga Kalinka dan juga Nicholas. Menurut Daniel, kedua-duanya tak dengar cakap dan menjadikan keluarga diorang tak bahagia. Daniel bersetuju untuk serahkan balik hak penjagaan kepada Andre. Masa Andre dengar memang happy gila lah dia. 2 tahun dia tunggu. Akhirnya dia dapat anak-anak dia balik. Tetapi sebelum anak-anak diserahkan kepada Andre, Kalinka dan Nicholas terpaksa spend masa sebulan lagi sebelum tamat persekolahan. Yelah, takkan nak pindah terus je. Andre dan Daniel bersetuju bagilah diorang tamat persekolahan dulu. Tetapi sebelum semua ni terjadi, satu tragedi telah menimpa. Pada hari Sabtu 10 Julai 1982, Andre menerima panggilan yang mengubah hidupnya. Daniel call untuk bagi tahu yang Kalinka dah tak ada. Mula-mula tu Andre ni blur-blur lagi. Kalinka tak ada. Dia pergi mana? Dia tak balik rumah lagi ke? Dengan teresak-esak Daniel beritahu yang Kalinka dah mati dalam tidur. Lagilah Andre pelik. Last dia jumpa Kalinka adalah beberapa minggu sebelum tu. Kalinka adalah seorang remaja yang aktif dan sihat tau. Dekat sekolah pun Kalinka menceburkan dirinya dengan sukan. Nak kata ada sakit pun tak juga. So Andre ni tanyalah macam mana Kalinka boleh mati. Daniel cakap dia pun tak tahu apa jadi. Pagi tadi dia nak kejutkan anak dia, tahu-tahu je dah keras. Pada hari sebelumnya pula, dorang sekeluarga spend masa berkemping dekat Tasik. Pada masa tu elok je Kalinka ni main air. Tak nampak pun macam dia ada masalah kesihatan. Pada masa Daniel call Andre tu, polis dah sampai dah untuk memeriksa keadaan jasad. Memang betul Kalinka dah keras dah. Menandakan Kalinka menghembuskan nafasnya yang terakhir beberapa jam sebelum dia ditemui. Di tangan Kalinka terdapat beberapa sutikan yang nampak macam baru. Menurut Dieter, dia cuba untuk menyelamatkan nyawa Kalinka dengan tujuan untuk menyedarkan dia. Daripada awal pun bukan penyiasat tu dah pelik. Dieter adalah seorang doktor pakar tau. Kalau badan mangsa dah keras kejung macam tu, dah terang-terang dah mangsa dah tak ada, takkan
takkan nak suntik lagi? Takkanlah seorang doktor pakar tak tahu pasal benda ni. Jasad Kalinka telah dihantarkan ke bilik otopsi untuk mengetahui punca kematian. Tetapi menurut polis, benda ni hanya formality je. Hanya SOP bila berlaku kematian mengejut. Tak ada apa perlu dirisaukan. Dalam pada masa yang sama, kehidupan Andre ni dah macam orang gila dah. Dah lah dia jauh. Tetapi dia berjaya mendapatkan persetujuan untuk kebumikan Kalinka dekat France. Dalam kepala otak Andre, dia tak boleh nak fikir apa dah. Dia menjalani hidup dalam keadaan autopilot tau. Dah tak tahu dah nak menangis macam mana dah. Mula-mula tu Andre tak adalah syak apa-apa. Andre telah diberitahu yang keputusan autopsi pun tak dapat mengenal pasti penyebab kematian. Tetapi selepas 3 bulan kematian Kalinka, segala-galanya berubah. Pada bulan Oktober 1982, Andre telah berjaya mendapatkan salinan keputusan autopsi. Dokumen tu memang pelik gila kot. Macam laporan tu tak diisi dengan lengkap tau. Terdapat banyak gila penjagahan. Benda yang paling tak masuk akal adalah doktor yang memeriksa jasad Kalinka tak dapat memastikan penyebab kematian. Keputusan tu juga menyebut yang terdapat kesan makanan di saluran pernafasan dan paru-paru Kalinka. So benda ni mendandakan yang ada kemungkinan saluran pernafasan Kalinka tersekat semasa termuntah. Dan lagi satu adalah kesan suntikan. Bukan 1 atau 2 tau. Banyak gila. Tempat suntikan pula bukan hanya dekat tangan je. Dekat serata badan. Okeylah, mungkin alasan ni boleh dijelaskan apabila Dieter menyuntik jasad Kalinka semasa percubaan untuk menghidupkannya kembali. Walaupun macam tu, laporan tu tak menjalankan ujian terhadap bahan apa yang disuntik ke dalam tubuh Kalinka. Tak ada ujian toksikologi pun. Dan lagi satu benda pelik adalah, menurut Dieter, dia telah mengaku menyuntik campuran yang dipanggil Cobalt Felisit. Cuma yang peliknya dekat sini adalah Dieter mengatakan campuran tu selalu digunakan ke atas keluarganya bertujuan untuk menolong mereka mendapatkan kulit yang lebih tan. Lebih kurang macam berjemur lah. Kan Abang Boy cakap tadi, pada hari sebelum kematian, Kalinka dan keluarga berpinit dekat tepi tasik. So mungkin alasan tu boleh dipakai. Yelah, si Dieter ni kan doktor, mestilah dia tahu. Tetapi yang peliknya, Dieter mengatakan suntikan tu dibuat selepas Kalinka makan malam sebelum dia masuk tidur. Dalam sesi soal siasat kedua, Dieter mengubah cerita dia pula. Dia mengatakan bahan tu diberikan disebabkan Kalinka ni menderita sakit anemia. Pula dah. Kan Abang Boy cakap tadi Kalinka ni aktif. Kalau dia ada anemia, mustahil dia boleh bersukan. Sebab penyakit ni adalah kekurangan sel darah merah yang sihat. Kalaulah si Kalinka ni mempunyai sakit anemia pun, selalunya suntikan tu hanya diberikan dalam usaha terakhir untuk menyelamatkan pesakit. Sebab apa guys? Sebab dia punya kesan sampingan tu sangat-sangat teruk. Dah banyak dah kes di mana pesakit mengalami serangan sawan disebabkan alah dengan bahan tu. So suntikan tu bukan boleh diberi sebarangan. Daripada laporan tu memang banyak gila red flag lah. Macam tak masuk akal langsung. Laporan tu dibuat macam nak cukup syarat je. Tetapi yang paling membimbangkan pasal laporan tu adalah terdapat tanda-tanda seperti Kalinka ni telah diserang secara intim. Terdapat kesan luka di bahagian intim Kalinka. Bukan tu je, terdapat kesan cecair putih dekat situ. Dan yang gilanya, tak ada satu pun ujian follow up telah dijalankan. Benda tu macam tergantung dekat situ tau. Memang tak masuk akal gila. Kes ni ditutup tanpa tahu sebab kematian pun. Pada masa ni Andre dah mula syak dah. Anak dia tak mati secara normal. Mesti ada unsur jenayah, tetapi telah ditutupkan oleh seseorang. Dan orang tu berkemungkinan adalah Dieter. Beberapa hari selepas tu pula, Andre dapat tahu daripada Daniel yang Dieter berada dalam bilik bedah siasat semasa sesi autopsi dijalankan. Memang sah, Dieter ada kena-mengena dengan kematian Kalinka. Dan Dieter menggunakan statusnya sebagai seorang doktor untuk cover balik jejak jenayah yang dia dah lakukan. So si Andre ni berbincang lah dengan Daniel. Dia cuba yakinkan Daniel ada benda yang tak kena dengan laki kau ni. Tetapi korang nak tahu apa jadi? Si Daniel ni backup laki dia lah siut. Daniel ni even menuduh Andre masih berdendam sebab dia tinggalkan Andre dulu. Tetapi yang terpaling tak masuk akal adalah Daniel sendiri menyebut Kalinka mati sebab dah sampai masanya. It's time to move on. Gila weh, seorang ibu langsung tak ada hati perut. Anak kau mati dalam keadaan yang mencurigakan, tetapi kau memilih untuk percayakan laki kau. Si Dieter ni pun bukan kaleng-kaleng. Kak Abang Boy cakap mula-mula diorang bertemu dulu. Si Dieter ni bekerja sebagai doktor di kedutaan. So dia punya kabel tu memang kembang gila lah guys. Ramai orang berkuasa dekat belakang dia. Kes-kes macam ni memang cepat gila diorang tutup. Tetapi si Andre ni tak putus asa geng. Dia merayu untuk pihak berkuasa Germany untuk membuka balik kertas siasatan. Tetapi rayuan tu telah ditolak berkali-kali. Diorang cakap kes dah tutup, buat apa nak buka balik. Andre telah menggunakan segala duit simpanannya untuk mengupah peguam termahal dekat Germany pada masa tu. Mula-mula tu semuanya okey tau. Peguam tu telah berjaya mendesak pihak berkuasa untuk meneliti balik laporan autopsi. Dalam penelitian semula tu memang nampak red flag. Banyak gila penjagahan. Daripada awal pun macam laporan tu dibuat oleh budak tadika. Red flag paling terbesar adalah tentang kandungan makanan di saluran pernafasan mangsa. Kenapa benda ni tak dijadikan punca kematian? Lagi satu persoalan adalah kenapa perlu menyuntik mangsa sedangkan mangsa dah keras? Mangsa dah mati beberapa jam sebelum ditemui dah. So kenapa nak suntik lagi? Dan yang terakhir adalah kenapa nak menyuntik campuran Cobalt Felisit ke dalam tubuh Kalinka?
Kalinka. Sedangkan dia tak mempunyai sejarah penyakit anemia pun. Benda tu bahaya dan tak perlu pun sebenarnya. Menurut seorang pakar perubatan yang dipanggil sebagai konsultan, suntikan Cobalt Felisit tu mungkin akan memberikan kesan alahan kepada Kalinka dan sekaligus menyebabkan dia termuntah dan akhirnya kehilangan nyawa. Itu tak termasuk lagi pasal serangan bercucuk tanam yang mungkin terjadi. So report autopsi tu bukannya menjawab soalan macam mana Kalinka ni boleh mati, tetapi membangkitkan lebih banyak persoalan. Tetapi walaupun macam tu, mahkamah telah menolak kes ni atas alasan tak cukup bahan bukti. Semua yang diorang ada ni hanyalah bukti keadaan je. Tak ada langsung bukti yang betul-betul dapat mengaitkan Dita. Andre dah nak putus asa dah pada masa ni. Dia tak tahu nak pusing mana dah. Nak mengharapkan undang-undang. Undang-undang pun tak boleh diharap. Di setiap penjuru ada je halangan yang dia terpaksa tempuh. Abang pun ingatkan dekat korang tau, Andre ni tak ada siapa pun dekat belakang dia. Dia hanya ada Nicholas je. Itulah satu-satunya ahli keluarga yang tinggal. Tetapi bila dia tengok balik gambar anaknya Kalinka, dia decide dia tak boleh putus asa. Kalau bukan Andre, siapa lagi nak membela nasib anak dia? XY dia pun dah lama hanyut dah. So kalau dia tak boleh nak mengubah pendirian pihak berkuasa, dia bertekad nak mengubah pandangan rakyat pula. Berbakikan simpanan yang ada. Pada bulan September 1983, Andre travel seorang-seorang ke kota Lindau di Germany, bandar yang sama didiami oleh keluarga Dita. Andre memakai spanduk dan memberikan risalah kepada orang awam. Dekat dalam risalah tu, Andre menuduh Dita sebagai pembunuh anaknya. Dia siap letak adres tempat tinggal dan juga tempat kerja Dita kot. Tetapi yang peliknya, Andre pula yang kena tangkap. Dita telah bertindak untuk menyamar Andre disebabkan memalukannya. Dan yang gilanya, Dita menang saman tu guys. Andre telah diarahkan untuk membayar sebanyak $270,000 kepada Dita. Kalau tak boleh bayar, Andre mungkin akan berdepan dengan hukuman penjara. Tetapi entah macam mana si Andre ni berjaya balik ke France tanpa membayar 1 sen pun. Tetapi Andre tak habis lagi tau. Dia masih lagi tak puas hati. Di antara syarat hukuman yang telah ditetapkan tu, Andre tak boleh nak pergi ke Bandar Lindau selagi Dita tinggal dekat situ. Dia cakap, okay fine, kalau aku tak boleh nak pergi sana, aku akan buat benda lain pula. Andre dilaporkan telah menulis beberapa surat kepada wartawan di Germany. Tetapi malangnya tak ada satu pun yang layan. Tak jalan juga guys. Last Andre fikir, kalau susah sangat nak tuduh mangkuk ayun dekat Germany, apa kata kalau Andre try bawa kes ni ke France pula? Memandangkan anaknya Kalinka memiliki status 2 kewarganegaraan. So Andre try. Lambat jugalah. Makan bertahun juga baru kes ni dibawakan ke mahkamah. Dan akhirnya pada tahun 1985, mahkamah mengeluarkan perintah untuk menggali semula jasad Kalinka untuk ujian autopsi. Apa yang diorang jumpa tu memang meletup otak guys. Doktor bedah siasat mendapati yang setiap organ dalaman Kalinka dah tak ada. Dan lagi satu benda pelik adalah bahagian intim bangsa didapati hilang, seperti telah dipotong keluar tau. So memang impossible gila untuk menjalankan ujian untuk serangan bercucuk tanam. Memang meletup lah si Andre ni. Memang sah, kes ni memang bau ikan sangat. Sekarang ni terbukti ada tangan-tangan gaib yang cuba untuk sembunyikan sesuatu. Tetapi benda yang tak boleh masuk akal adalah apa yang pihak berkuasa temui ni semua tak menjuruskan kepada jenayah pun. Dia lebih kepada kecuaian dalam memproses jasad bangsa. Itu saja. Dalam arti kata lain, kes unsur jenayah tak dapat dibuktikan. Lagi sekali kes ni tersidai tanpa ada jalan penyelesaian. Bertahun-tahun jugalah si Andre ni tak berhenti-henti melobi kepada kerajaan France untuk mendakwa Dita, tetapi susah geng. Bila nak bicarakan kes yang membabitkan dua negara ni memang susah gila kot. Tetapi sekiranya kes ni dibicarakan, ramai yang akan tersangkut. Bukan Dita je. Daripada doktor bedah siasat sampailah pihak berkuasa Germany pun akan sangkut. Dan akhirnya pada tahun 1995, selepas 15 tahun kematian Kalinka, Andre telah berjaya membawa kes ni ke mahkamah. Walaupun pihak berkuasa France telah mengeluarkan arahan yang berbentuk surat rasmi, tetapi Dita ni tak hadir langsung. Dia buat tak reti je atas arahan mahkamah. Dia ada satu terma tau dalam perundangan yang dipanggil in absentia. Bermaksud persidangan masih dijalankan walaupun tanpa kehadiran orang kena tuduh. Walaupun Dita tak hadir dalam sesi mahkamah, persidangan masih lagi dijalankan. Macam-macam diorang jumpa pada waktu tu. Ingat tak Abang Boy cakap pasal isteri pertama Dita yang mati dalam keadaan misteri? Rupanya terdapat laporan pada tahun 1970-an di mana Dita telah dijadikan suspek dalam kematian tu, tetapi tak ada pertuduhan telah dilakukan. Di akhir pembicaraan, berdasarkan bukti yang ada, Dita Kerombak telah didapati bersalah atas pertuduhan dengan sengaja mencederakan mangsa yang menjadi penyebab kematian. Basically membunuh tanpa niat lah. Dita telah dijatuhkan hukuman penjara selama 15 tahun di penjara France. Tetapi walaupun dah didapati bersalah dan waran tangkap pun dah dikeluarkan, Dita ni tenang je guys. Dan kerajaan Germany pun kerek. Dorang tak nak menyerahkan rakyat negara dorang suka-suka. Mahkamah Germany memberi alasan yang kes tu dah ditutup dah. Tetapi Andre sekali lagi berdepan dengan halangan. Pada tahun 2001, Mahkamah Hak Asasi Manusia Eropah telah membatalkan keputusan Mahkamah France dengan alasan prosiding yang dijalankan tak sah disebabkan suspek tak hadir untuk membela diri. Bukan tu je, pihak perundangan France telah diarahkan untuk membayar ganti rugi sebanyak
sebanyak 100,000 franc kepada Dieter. Lebih kurang macam $123,000 lah. Walaupun kemenangan macam berpihak kepada Dieter pada masa ni, tetapi jenayah yang dia dah lakukan diketahui umum. Sebenarnya mangsa Dieter ni bukan Kalinka seorang je tau. Pada tahun 1997, Dieter telah dituduh memberikan suntikan khayal ke atas seorang mangsa yang berumur Form 4. Walaupun dia dah didapati bersalah, dia tak kena apa-apa pun. Dia hanya diletakkan dalam pemerhatian selama 2 tahun dan lesen doktornya telah ditarik balik. Itu je. Mahkamah memberi alasan yang Dieter adalah seorang yang mempunyai reputasi yang bagus. Gila tak? Selepas daripada ni, beberapa orang saksi muncul melaporkan serangan yang hampir sama ke atas mereka. Semuanya dilakukan oleh Dieter dekat pejabat dia tau. Tetapi yang tak boleh masuk akal adalah dalam banyak-banyak laporan tu, tak ada satu pun yang sangkut. Alasan pihak berkuasa adalah tak cukup bahan bukti disebabkan serangan ke atas mangsa ni dah lama sangat. Walaupun macam tu, si Dieter ni tak serik-serik lagi tau. Pada tahun 2006, sekali lagi Dieter ni buat hal. Dieter telah dituduh menjalankan operasi klinik tanpa lesen. Dia telah didapati bersalah dan dihukum penjara selama 8 bulan. Pada masa ni, Andre tak henti-henti melobi untuk kerajaan France membawa Dieter ni menghadapi pertuduhannya di France. Andre even berhenti kerja kot untuk fokus membawa Dieter ni ke muka keadilan. Tetapi yang tak bestnya, dia seorang-seorang je weh. Even ahli keluarga dengan kawan-kawan rapat pun menasihati Andre ni untuk let go dan move on. Walaupun macam tu, kes ni dah well known tau bagi masyarakat setempat. Andre dianggap hero di mata penduduk tempatan. Ramai yang menyumbang untuk memastikan Andre ni teruskan usaha dia selama bertahun-tahun struggle. Sekarang ni Andre menghadapi cabaran yang betul-betul susah. Untuk negara France, dia ada limit tau untuk sesuatu kes yang dipanggil Statute of Limitation. Dia lebih kurang macam tarikh luput lah. Dan untuk kes Kalinka ni, Statute of Limitation telah ditetapkan selama 30 tahun. So sekiranya tak ada apa-apa pendakwaan ataupun tangkapan dibuat dalam masa 30 tahun tu, kes ni akan dibuang ke luar tingkap. Dah tak ada pendakwaan yang boleh dibuat pada masa hadapan. Dan tarikh 30 tahun tu dah nak dekat dah. Andre dapat pula berita yang ada kemungkinan Dieter akan berhijrah ke South Africa tak lama lagi. Lagilah kelang kabut si Andre ni. Kalau bukan sekarang, ada kemungkinan Dieter akan terlepas. So dia buat satu keputusan yang di luar kotak. Kalau Dieter tak nak datang ke France, dia akan buat Dieter datang secara paksa. Andre telah bertemu dengan seorang warga asing yang berasal daripada Kosovo yang bernama Krizaninski. Krizaninski ni pula adalah gangster kawasan tau. Dialah kaki pukul, dialah pengedar bahan terlarang dan macam-macam lah. Andre mengatakan dia sanggup membayar sebanyak $20,000 sekiranya Krizaninski ni sanggup menculik Dieter dan bawa dia meretasi sepadan France. Tetapi yang mengejutkan, Krizaninski tak nak ambil upah pun. Dia cakap dia buat benda ni FOC. Dia pun adalah seorang ayah. Dia tahu penderitaan dan perjuangan Andre selama 30 tahun. Jangan risau, Dieter akan dibawa ke France untuk menghadapi pertuduhan. Pada malam 17 Oktober 2009, Dieter Krombach telah diculik daripada rumah kediamannya dan dibawa ke bandar Mulhouse di France. Sepanjang perjalanan memang kena laut teruk Muhammad Dieter tu. Dan pada awal pagi 18 hari bulan, Dieter yang tak sedarkan diri telah digantung di tepi pagar pondok polis. Semasa Andre ditahan tu, dia tersenyum je geng. Dia tak ada nak konar-konarnya. Andre mengaku telah mengupah gangster tempatan untuk menculik Dieter dan Andre bersedia untuk menerima hukuman dia. Dieter telah disumbatkan ke dalam penjara untuk menghadapi hukuman 15 tahun. Rayuan telah dibuat sebanyak 3 kali tetapi semuanya telah ditolak. Pada tahun 2020, mahkamah mengambil keputusan untuk melepaskan Dieter disebabkan dia dah tua sangat dah. Badan dah bau tanah dah geng. Dan sekiranya dilepaskan, Dieter akan ditempatkan ke dalam sebuah rumah warga emas di Germany. Tetapi beberapa minggu sebelum dia dilepaskan, Dieter ditemui tak bernyawa dekat dalam bilik sel dia. Sementara Andre pula, dia telah didapati bersalah atas pertuduhan menculik. Tetapi hukuman yang didapat pun setakat geli-geli je geng. Dia telah dijatuhkan hukuman 1 year suspended sentence. Suspended sentence ni lebih kurang macam dia diletakkan dalam pemerhatian selama setahun. Kalau dia tak buat hal, dia boleh hidup bebas dekat luar. Gila tak? 30 tahun dia fight untuk membawa pesalah ni ke muka pengadilan. Memang Abang Boy selut gila ayah yang macam ni. Ini baru betul-betul movie taken. Kepada ayah-ayah dekat luar sana, sejauh mana korang sanggup lakukan demi anak-anak korang? Seperti biasa, Abang Boy nak dengar pendapat korang pula. Kasih komen dekat bawah. So that's it for today guys. Terima kasih sebab tengok video Abang Boy sampai habis. Kalau korang suka dengan video kali ni, Abang Boy sangat-sangat appreciate kalau korang boleh belanja Abang Boy 1 like. Dan mungkin juga korang boleh consider to subscribe dan tekan bell notification button tu supaya tak terlepas video Abang Boy yang akan datang. So akhir kata, jangan nakal-nakal, be awesome, stay creepy. Assalamualaikum.